Okey, Assalamualaikum. Saya sekarang berada di kedai keropok leko Ayaku 252 Empire ya. Ini dia apa khabar Ayaku? Khabar baik. Cantik kedai dia. Macam kilang lah ya. Ya, ada. Wow. So saya nampak di sini keropok leko masuk gila ya. Tapi yang di sini ini keropok leko. Ini keropok keping. Keropok keping ini dia. Keropok keping Ayaku ya. Wow. Saya suka keropok keping. Ini keping shilling. Keping shilling. Ini jadi duit ni, keping shilling. Yang ni koin ori. Coin. Koin ori. Ayaku ni semua duit dia kayak ni. Shilling coin ya. Ini macam mana? Ini dah Dah boleh makan lalu. instant dimakan lah. Ya? Tak payah goreng ya. Buka aja terus makan ya. Memang kanak-kanak memang suka lah ni. Ya. Ini apa? Ini koin sira. Koin sira. Koin sira. Ini tadi koin apa? Koin ori. Koin ori. Ori. Ini koin sira. Yang ini? Ini sama lah ya. Sama. Ya. Ini dia. Ini dia produk-produk daripada Ayaku ya. Jika anda berminat, datanglah kedai keropok leko Ayaku Empire. Di mana tempat ni, Pak? Di Alur Kuda, Bukit Topeng. Alur Takir. Kuda, Bukit Topeng, Seberang Takir. Topeng, bukan Tonggeng. Topeng. Topeng, Seberang Seberang Takir. Takir. Ya. Kuala Terengganu. Ya. So, apa yang saya katakan, keropok Ayaku ini memang rangup dan enak dimakan. Ya. Jadi kalau anda berminat, datang ramai-ramai untuk order keropok leko bermacam jenama ada ya, dan ada di kedai keropok leko Ayaku 252 Empire, insyaAllah. Pastinya menepati cita rasa anda.